kita lihat PAS sendiri menjadi pengkhianat pada agama bangsa dan tanah air kita. Banyak perkara kita lakukan, kita tengok. Hari ni keluar surat khabar lagi. Dia kata kita apa dia kata? Kafir, Taugut, Firaun, tak masuk syurga. BN barang naik. Apa dia kata kita? Saya konsep dia sikit je. PAS, Parti Ajaran Sesat. Bergelepar sekali. Ada yang nak samang, ada kata mulut terlupa, ada nak solat hajat. Yang terakhir hari ini keluar surat khabar, so saya sumpah laknat. Saya cabar PAS. Ini bukan pertama kali saya sebut. Baru ni pun diambil surat khabar. Dulu saya sebut dalam Dewan Negeri. Depan Haji Hadi, saya sebut dalam Dewan. Boleh buka laporan Dewan. Saya kata PAS, Parti Ajaran Sesat. Haji Hadi senyap, dia kata apa? Abu Tahir dia kata apa? Wahid Induk dia kata apa? Tapi bila bilang air dia rasa tertekan.